Andainya kalau orang tu orang alim sungguh di sisi Allah, alim sungguh di sisi Allah, nyanyo kita nak ayat weh, nyanyo kita al ulama warisatul anbiya. Beringat kita ni nak ayat weh izahan dengan ifak pun tukar taki nak pertikaikan ulama-ulama, orang-orang alim yang sabar malam semaya tahajud. Sabar kita binasa Islam tak saya belajar dengan orang alim, dengan ceramah ramai serupa malam ni ambo selalu ambo royak ceramah lagu ni dia lebih kepada memotivasikan, brainstorming, hak mau boleh ilmu, hak ngaji lepas maghrib, kuliah maghrib, minggu ni tok guru mari buka selas sebagi duk taduh pun sambung minggu depan, taduh orang tambah minggu depan. Hak ni hak mau boleh ilmu, tapi berapa kerak tunggu sembahyang maghrib 3:30 4:00 pun bila tok guru buka kitab papa start motosikal pergi kedai. Hari ni bukan setakat tak saya belajar, kita hina orang alim, lebarkan dengan nama label-label yang tidak sepatutnya. Apa? Pasal kita tak belagu angin kita. Sekali lagi hamba ulangi, andainya kalau orang tu orang alim sungguh di sisi Allah, alim sungguh di sisi Allah, nyanyo kita nak ayat weh, nyanyo kita al ulama warisatul anbiya. Beringat kita ni nak ayat weh izahan dengan ifak pun tukar taki nak pertikaikan ulama-ulama, orang-orang alim yang sabar malam semaya tahajud. Sabar kita binasa Islam tak saya belajar dengan orang alim, dengan ceramah ramai serupa malam ni ambo selalu ambo royak ceramah lagu ni dia lebih kepada memotivasikan, brainstorming, hak mau boleh ilmu, hak ngaji lepas maghrib, kuliah maghrib, minggu ni tok guru mari buka selas sebagi duk taduh pun sambung minggu depan, taduh orang tambah minggu depan. Hak ni hak mau boleh ilmu, tapi berapa kerak tunggu sembahyang maghrib 3:30 4:00 pun bila tok guru buka kitab papa start motosikal pergi kedai. Isau ramai pula sembahyang sampai 5 nesah. Pandai benar ke kita? Lepas tu bila orang kata benda tu salah, kau tu salah, kau ni salah, kena ikut kitab paruk apa ni benda ngaji tak sih. Sebab itulah Kelantan FM bubuhkan ini tuan-tuan, mari dengar orang ngajar tiap-tiap hari lepas zuhur, cari pendekatan lagu mana nak suruh biar orang dengar dah boleh ilmu semacam. Kalau di Terengganu ambo dipahamkan Terengganu FM ada ngaji kitab secara live, yang buka kitab di masjid Kuala Terengganu. Ambo pernah dijemput untuk ceramah live, malam tu selalu boleh dengar dalam Kelantan Terengganu FM. Kalau ada tu guru yang ngaji kitab pula, dia tak malam tengok mana ada live. Pasal nak keluar daripada kompon saat itulah takut mu binasa Islam, kerana kih mu tak say ngaji, tak say belajar dengan orang alim, dengan kuliah tak say ceramah minat siapa keluar jam jalan brainstorming untuk naik syekh ya pun subuh tak ada orang juga. Pasal mu tak ada ilmu, mu tak boleh nak bandingkan. Bila mu tak ada ilmu, maka sebab itulah imanmu tidak akan bertambah. Imanmu tak akan bertambah bila mu tak ada ilmu. Pasal jelujur dia muslimin muslimat, buah iman ialah ilmu, buah ilmu ialah amal, buah amal ialah akhlak. Bagaimana mu nak berubah perangamu kalau amal ibadat mu tak seberapa? Bagaimana mu nak beramal ibadat kalau mu ilmu tak seberapa? Bagaimana ilmu mu nak bertambah kerana imanmu tidak hebat? Sebab itu orang yang menuntut ilmu adalah orang yang imannya hebat.
Dan yang keempat, perkara yang membinasakan Islam muslimin muslimat, kita mencela orang yang melakukan kebajikan dan mengharuskannya. Hak ni minta maaf lah tuan-tuan, kakak ni main-main je. Bila orang nak buat kebajikan, nak buat baik, nak buat sebut, nak buat gotu, nak buat goni tentang Islam, gapo gini, kita caci, kita cela, kita labelkan dengan nama-nama. Mu mencela orang buat kebajikan, mu tidak yakin dengan agama Allah, mu tidak yakin dengan janji-janji Allah. Mu ni orang Islam. Padalah kalau Ridwanti kata ke dia, Ustaz Muhtar, sebenarnya kita berhadapan hari ini, kita nak mengislamkan orang Islam, belum lagi kita nak mengislamkan Acung dan Ramasami. Nak mengislamkan orang Islam, nak royak ke orang Islam biar semaya, nak royak ke orang Islam biar mari masjid, nak erik orang Islam biar mendengar orang ngajar, nak royak ke orang Islam biar turut hukum ahkam Allah, nak royak ke orang Islam gotu ke orang Islam goni. Kita baru nak royak ke orang Islam, dia kata, belum lagi nak pergi royak ke demo-demo tu. Kita forum, kita bual bicara, kita kuliah maghrib dan sebagainya. Cuba kita tengok, kita royak siapa dia? Royak siapa dia? Royak sesama Islam. Suruh rajin mari semaya masjid, suruh rajin mari jemaah, suruh rajin mari dengan orang ngajar, suruh rajin baca Quran, suruh rajin belajar Quran, suruh rajin sedekah. Royak siapa dia? Royak ke Islam. Kita nak mengislamkan orang Islam, belum lagi nak mengislamkan orang tidak Islam. Sama kita ni pun duk berembah caketing patak terhabis nak ayat ni tuan-tuan. Dan kita mengharuskan pula, kita pula nak ayat ni forward supaya orang pakak beci belaka. Mana kita mengharuskan celaan itu. Gap dia kita. Akhir sekali kita akan jadi bagaimana? Dan sebagai akhirnya, tak peliklah kalau satu kajian secara ramban termasuk Dr. Fadilah menyebut, dia kata di Malaysia ini 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak sembahyang. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak sembahyang. Maknanya kalau 100 orang, 80 tak sembahyang, 20 sembahyang. 20 tak ayuk, tak tapis lagi. Ngelah kali tinggal berapa kerak tuan-tuan. Akhir sekali penuh dengan orang tak sembahyang. Penuh dengan orang tak sembahyang. 80%. Maknanya sudah jauh dengan Allah SWT. Manusia ramai yang tidak ada kontak dengan Allah Ta'ala. Tunggulah saat kehancurannya. Tunggulah saat kehancurannya. Ekonomi orang lain pegang, pendidikan orang lain pegang. Betul-betul di atas siasah. Tombal siasah, sosok kecek banyak. Mu akan menangis di bumi mu sendiri. Aku tidak akan bagi pertolongan dalam urusan kehidupanmu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilas zulumat. Mutasah pusinglah. Kalau mau berimeh sungguh dengan aku, mana penanda mau berimeh sungguh dengan aku, mau diulih alik mari rumah aku. Zuhur mari, asar mari, maghrib mari, isya mari, subuh mari. Itu penanda mau berimeh dengan aku. Mu rasa kasih, sayang, cinta, rindu dan keasyikan, kemanisan mari rumah aku. Aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Tapi mu kena ingat sekarang, bila mu kupur dengan nikmat aku, mu kupur dengan nikmat aku beri kereta kamu, aku beri motosikal kamu, aku beri kehebatan padamu, aku beri segala-galanya, tapi dia mahkum tak mari. Mu jauh daripada aku. Wallazina kafaru, mu kupur nikmat. Wallazina kafaru awliya'uhum taghut. Aku malah basuh dah popokmu. Aku suruh kepada setan tolong jaga. Bila setan tolong jaga, mu kecek hari ni tengok. Susah weh duk lah ni, kep gotu, kep goni, kep gotu, kep goni. Mu nampak manusia yang mendatangkan. Hakikatnya aku yang mendatangkan musibah kesusahan kehidupan, kerana mu jauh daripada pertolongan aku.
muslimin muslimat mati Allah SWT. Jadi amba rasa itulah yang mampu amba sampaikan. Terima kasih kepada Kelantan FM yang sudi mari untuk buat rakaman. Kelantan FM ni bila di antara amba lah, amba ada kuliah mana-mana, dia akan hadir bersama pasal dia nak buat rakaman. Jadi dia akan siar pada selepas maya Zuhur, lepas pada bel Zuhur dalam Kelantan FM tu, dengar orang ngajar tu. Dan Siddiq ni lah, saudara Siddiq ni adalah penerbit kata panggil abadi tu baju hijau nak kata, bukan jubah hijau, baju hijau. Sebelah tu hijau juga tapi hijau muda, ni hok hijau tua nak kata. Ni abadi ni nak kata. Jadi dialah yang bertanggungjawab. Jadi kalau malam ni sejam setengah, maknanya dia boleh kerak jadi 3. Mana mogi dia ada kelapangan, dia akan turut sama, dia akan buat rakaman. Jadi masjid pada luar ni akan jadi sohu lah. Jadi seluruh orang akan kena mana pada luar. Bukan sohu saja dak. Dalam masa sama orang akan infakkan. Pasal dia tahu masjid pada luar ni dalam era untuk bina menara baru, memerlukan keuangan. Jadi memerlukan sumbangan daripada muslimin dan muslimat. Jadi muslimin dan muslimat yang mengikuti live Ustaz malam ni, Ustaz ada kuliah ni ceramah Ma'al Hijrah di masjid pada luar Jetih, Kuala Terengganu. Dia memerlukan sumbangan kerana dia nak, Ustaz tengok tu dia tengah duduk buat menara baru. Pasal menara lama tu lama dah, nampak buruk, usang dan sebagainya, terih banyak, jadi dia buat menara baru. Memerlukan sumbangan daripada muslimin dan muslimat di luar sana. Dan Ustaz percaya nombor akaun masjid ni ada tertera situ tu. Jadi mohonlah kalau seramai-ramai berpuluh ribu luar tu 10 hias orang, 10 hias orang. Transport selalu nombor akaun ada. Transport tu pecik tek pun 10 hias. Amba kecek dengan dia ni. Pok kita tak apalah nak gitu. Pok kita tak sibuk tak apa, banyak dah pula ni. Nak gitu. Jadi awal-awal lagi Ustaz ucapkan ibu terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk memakmurkan rumah Allah SWT, khususnya pada luar ni nak bina menara. Dan begitu jugalah ahli jemaah di satu sini ada tukang ngutik. Ada. Oh tak tong gitu. Tong alik tu. Turun kok tak ada tong. Tak alik tu turun ke tak ada tong nak gitu. Bolehlah nak gitu tuan-tuan. Jadi insya-Allah awal-awal lagi amba ucapkan terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, bukan untuk fungsi, bukan untuk terimeh, tetapi untuk pembangunan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amba minta maaf banyak dah kalau sekiranya cara amba berkuliah ni nampak tak kena dengan kaedah orang pada luar. Minta maaf banyaklah. Pasal kita berkuliah ni nak yakwi, siapa dia tak kira lah. Dia 5 minit dia boleh skema. Dia 10 minit dia akan tubik perangasar. Dia tak boleh nak susu. Jadi kata kena dengan kaedah, dengan kandak dia mau minta maaf banyak. Nak gitu. Pasal tak boleh nak susu perangai. Ginilah hamba mana-mana dia kuliah pun lagu ni lah. Tak boleh nak susu cara perangai berkuliah. Nak gitu. Supaya kita mula-mula jadi natu dululah. Belum payah dah. Dah lama kan tua pun kenal dah rupanya. Alik tabir pun gitu juga, mula-mula jadi natu dekat aluh manis koyok bawang. Dah asal baru boleh makan. Dah lemah lembut. Tak ada 3 bulan tu bik perang asal. Tak koyok-koyok pakai tak tameja pakai tapa gitu. Tok tua pun terkejut. Tak usah susuklah perang asal dia kata bik. Amba pun gitulah juga muslimin muslimat. Jadi amba minta maaf banyaklah. Amba cari kenal tak kenal. Pasal orang semua pakai suka belaka dia duk. Jak start assalamualaikum saudara. Oh entahlah tu tak belagang ni tu. Nak gitu. Kita pergi dekat minta maaf. Dia kata bukan tak belagang ni ustaz, sakit gigi. Atau tak. Rupanya dia sakit gigi. Lepas tu kita kena sangka baik. Jadi yang merasa itu saja. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.